Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Jadi, pada hari ini kita akan belajar tentang tajuk Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar tahun 4, Unit 7, Bentuk Muka Bumi. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah Unit 7, Alam Sekitar Fizikal, Standard Kandungan 7.1, Bentuk Muka Bumi. Standard pembelajaran 7.11 mengenal pasti bentuk bumi iaitu gunung, bukit, sungai, paya, bukit, tebing tinggi dan bumi yang bentuk muka bumi ialah gunung. Bukan bentuk muka bumi yang betul daripada rupa bumi di gunung biasanya lebih tinggi berbanding dengan bukit. Tinggi diukur dari arah serat. Lantas menjadikan gunung yang tingginya 8,048 meter iaitu gunung tertinggi di dunia. Seterusnya ialah bentuk muka bumi bukit. Bukit ialah kawasan tanah yang lebih tinggi daripada persekitarannya. Bukit selalunya mempunyai puncak. Bukit lebih kecil dan kurang curam berbanding dengan gunung. Bukit yang agak kecil dipanggil anak bukit. Seterusnya, kita ada bentuk muka bumi sungai. Sungai merupakan saluran air besar yang mengalir. Sumber air sungai boleh jadi dari tasik, mata air ataupun anak-anak sungai. Hujung sungai dipanggil muara, manakala puncanya dipanggil ulu. Sungai yang terpanjang di dunia ialah Sungai Nil, iaitu sepanjang 6,690 kilometer. Selain itu, kita ada juga bentuk muka bumi tasik. Tasik merupakan bentuk muka bumi yang berbentuk takungan air yang beraliran perlahan. Tasik-tasik semula jadi biasanya terdapat di kawasan pergunungan. Contoh tasik di Malaysia adalah Tasik Chini, Tasik Kenyir dan Tasik Titiwangsa. Seterusnya, bentuk muka bumi pantai. Pantai ialah bentuk muka bumi sepanjang tebing atau tepi lautan yang mempunyai zarah longgar. Zarah-zarah yang membentuk pantai biasanya terdiri daripada batu seperti pasir, batu kerikil dan sumber biologi seperti cengkerang dan haiwan akuatik. Pantai yang terkenal di Malaysia antaranya Pantai Batu Frigi, Pantai Morib dan juga Port Dickson. Yang keenam, kita ada tebing tinggi. Tebing tinggi merupakan bentuk muka bumi daratan yang menghadap laut dan bercerun curam. Terbentuk apabila terdapat tebing batu batan yang curam di pinggir laut. Terdiri daripada batuan keras yang tahan hakisan. Contoh tebing tinggi ialah tebing tinggi Kudat di Sabah dan tebing tinggi Tanjung Bunga di Pulau Pinang. Seterusnya kita ada paya. Bentuk muka bumi paya ialah kawasan tanah yang sentiasa lembap dan dipenuhi air cetek hampir sepanjang masa. Tanah di kawasan paya biasanya lembut dan berlumpur. Terdapat dua jenis paya iaitu paya air tawar dan juga paya bakau. Paya air tawar biasanya terletak di kawasan pedalaman atau berhampiran sungai. Manakala paya bakau terletak di kawasan pinggir laut atau di muara sungai. Baiklah, itu sahaja yang kita akan belajar tentang mengenal pasti bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi kita ada 7 bentuk muka bumi yang kita telah belajar. Sekian, terima kasih.